Kita tertipu dengan nombor. Penyimpan emas sebenarnya tidak bertambah kaya dengan hanya kenaikan harga emas. Sebaliknya, kekayaan mereka bertahan daripada inflasi. Kekayaan mereka bersifat kekal, tidak bertambah dan tidak berkurang. Berbeza dengan simpanan duit di bank. Walaupun nombornya sama, hakikatnya kita semakin miskin disebabkan kuasa beli duit kertas yang merosot dari tahun ke tahun akibat dimakan inflasi. Kuasa beli RM10,000 pada 10 tahun yang lalu tak sama dengan RM10,000 pada hari ini. Kuasa beli RM10,000 pada hari ini mungkin hanya separuh sahaja kuasa belinya berbanding 10 tahun yang lalu. Walaupun nombornya kekal, tetapi kuasa belinya berkurangan. Sebagai contoh, duit 10 sen hari ini tak lagi mampu membeli sebiji karipap sebagaimana pada tahun 1980-an dahulu. Walaupun nombornya kekal 10 sen, tetapi kuasa belinya telah hilang. Hakikatnya, kita tertipu dengan nombor sahaja. Jadi, duit kertas hanyalah sesuai dijadikan alat untuk medium transaksi jual beli sahaja. Ia tidak sesuai dijadikan simpanan jangka masa panjang disebabkan ia tidak mampu menyimpan nilai. Penyimpan nilai paling ampuh yang digunakan manusia dalam sejarah adalah emas dan perak sahaja. Nak menabung emas dengan ilmu, boleh isi beg biru, bimbingan saya adalah percuma.